cerita sikit mengenai pasal perkembangan di Miri ni. Di Miri ni saya boleh cakap dari bila saya berjumpa dengan golongan nelayan. Saya di sini daripada semalam. Saya ada 4 program. Bila saya turun ke bawah jumpa dengan nelayan-nelayan, saya nampak sokongan nelayan kepada BN nampaknya baik, kerana mereka masih banyak memerlukan bantuan. Dan daripada saya berbincang dengan mereka, mereka memang mengakui bahawa mereka mesti memerlukan Barisan Nasional untuk terus membela nasib mereka. So apa chances BN di Miri? Di Miri ni satu Peliman Miri ni tiga SPP bertani. Saya dipahamkan dia adalah kubu kuat SPP, dan semalam saya dapat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin daripada PBB yang mereka nampaknya akan bekerja bersungguh-sungguh. Walaupun kursi itu kursi SPP, mereka akan terus memberikan kerjasama sokongan atas semangat keluarga Barisan Nasional. Terima kasih.